Buang sampah sini pula dah. Mentah-kata pula tu buang. Buang kita senang. Ustaz. Ya. Baru-baru ni kepala saya benjol. Allahu Akbar, sianya. Ada orang buang sampah daripada tingkat atas. Dah terkena pula saya. Tak apa ke Ustaz kalau kata buang sampah merata-rata ni? Perbuatan membuang sampah merata-rata hingga mengakibatkan mudarat orang lain ataupun mengotorkan alam, ini adalah perbuatan yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Allah larang. Allah Taala sebut dalam Quran apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah engkau merosakkan, kau melakukan kerosakan di atas muka bumi setelah kami telah memperelokkan. Kami dah mensediakan semuanya elok, kelengkapan alam, tumbuh-tumbuhan, flora, fauna, semuanya ini. Lepas tu kau pergi buat rosak pula. Ini Allah Ta'ala larang. Jadi tolonglah jaga kebersihan. Ingat apa yang kita buat, benda tu dia akan kembali balik pada kita tahu. Tiap-tiap kali kalau banjir saja, jumpalah sampah-sampah longgokan terlalu banyak sekali dalam longkang-longkang. Ini semua siapa punya kerja? Yang duk buang sampah tu lah. Jadi kesian pula ada lempar kena ke benjol kedai tu, lagilah kesian kan. Ini contoh, kita buang sisa-sisa toksik ke apa kan. Kemudian buang ke sungai, buang ke laut. Dalam laut, dalam sungai kan ada hidupan, ada ikan. Ikan tu kan kita makan. Bahan-bahan yang kita buang tu pula bahan-bahan yang mengandungi kimia semua, dan ikan tu pula kita makan. Yang bahan-bahan kimia yang dimakan ikan tu pula masuk dalam perut kita. Nampak tak? Allah Ta'ala dah lama sebut kerosakan yang kita buat dia kembali balik kepada kita.